Baik, Opa. Opa, nak ikut Datuk? Pergilah. Yeay! Terima kasih, Opa. Ish, sibuk je. Baik, Opa. Opa, nak ikut Datuk? Pergilah. Yeay! Terima kasih, Opa. Ish, Sibuk je. siapkan bahan memasak. Nanti Opa ajar cara memasaknya. Baik, kenapa Ros pula yang kena belajar? Siapkan bahan memasak. Nanti Opa ajar cara memasaknya. Baik, kenapa Ros pula yang kena belajar? Sebab... Kau yang akan masuk pertandingan tu. Sebab... Kau yang akan masuk pertandingan tu. Alamak. Atuk, nak ikut? Alamak. Atok nak pergi cari keladi kemahang. Kau berdua nak buat apa ikut? Nanti penat. Atuk nak pergi cari keladi kemahang. Kau berdua nak buat apa ikut? Nanti penat. Nak tolong Atuk lah. Supaya Atuk tak penat. Betul. Nak tolong Atuk lah. Supaya Atuk tak penat. Betul. Yelah. Yelah. Atuk tahu ke kat mana nak cari keladi ni? Dalam kampung ni, Atok je yang tahu. Dalam kampung ni, Atuk je yang tahu. Keladi kemahang dekat sini ke tu? Yelah. Keladi memang biasa tumbuh di kawasan hutan. Keladi kemahang dekat sini ke tu? Yelah. Keladi memang biasa tumbuh di kawasan hutan. Opa, Akak. Dah balik pun. Mana keladi? Di dalam gunung tu. Opa, Akak. Dah balik pun. Mana keladi? Di dalam gunung tu. Oh, banyaknya. Atuk dah potong-potong kan? Oh, banyaknya. Atuk dah potong-potong kan? Opa, bolehlah masak sekarang. Ya, boleh. Opa, bolehlah masak sekarang. Ya, boleh. Upin, Ipin, gatal-gatal tu mesti dah kena getah keladi, kan? Upin, Ipin, gatal-gatal tu mesti dah kena getah keladi, kan? Korang ni kalau tak buat masalah memang tak boleh ke? Pergi main batang keladi buat apa? Sekarang menyusahkan orang. Dah, pergi mandi cepat. Korang ni kalau tak buat masalah memang tak boleh ke? Pergi main batang keladi buat apa? Sekarang menyusahkan orang. Dah, pergi mandi cepat.